Mami. Alamak, nanti beli tukar apa. Okay, tu order. So hari ni video ni kita buat nak pergi mana? Nak pergi mana? Hari ni kita akan buka puasa dekat Pulau Sekati naik bot. Lepas tu kita akan ada bazar Ramadan hunting. Tapi kali ni Adila kat Terengganu, okay guys. Lepas tu last kali kita akan pergi tengok more, okay? So nanti korang stay tune. Tapi jangan lupa like, share and subscribe. So let's go. So basically hari ni kita orang dekat Bazar Ramadan Shah Bandar. Lepas tu kita orang nak pergi berbuka. Tapi sebelum tu kita orang kena beli makanan. Okay. So kita orang dah beli nasi. Mungkin tak pack. Okay, kita orang dah beli nasi. Kita orang dah berdapat kita orang punya main course. So sekarang kita nak pergi beli air dengan beli appetizer dengan kuih. So nanti korang tengok sampai apa. Okay. Mami, hari nak kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan atas bot. Yay! So itu tujuan hari ni, video hari ni. Tapi Balkis lama gila. Tengok tu. Dia mencari makanan tradisional dia. Weh. Sekarang kita tengah sekejap je. Kita beli. Lepas tu kita orang terus pergi ke next destination. So korang tengok, okay? Okay korang. So kita cepat tunjuk. Kita nak beli banyak gila. So nanti kita orang review setiap satu apa yang kita orang beli. So sekarang Adila dengan kawan-kawan nak pergi mana? Pergi bot. Pergi jeti. Kita nak pergi jeti. So nanti kita orang sampai jeti, kita orang tunjuk balik. Okay, bye bye. Hai. So kita dah sampai dekat bot punya jeti. So kita dah sampai Pulau Sekati. So sekejap lagi nanti saja nak cakap Misha, ni Balkis. Nanti saya drop dia punya IG dekat sini. Boleh. So korang boleh follow diorang, okay? Kena bagi kata orang famous. So hari ni kita orang lagi dalam pukul 6.30 kita orang akan naik bot dah. Sekarang pukul apa? Sekarang dah 6. Pukul 6. So dah pukul 6 30 minit lagi. Jadi 30 minit lagi untuk kita orang naik bot. Lepas tu nanti akan ada footage view, okay? Okay, so hari ni tema kita orang Opa. Nampak tu? So tema kita orang Opa. Nanti kita orang buat outfit check, okay? So bukan hari ni perjalanan maybe sekejap je. Perjalanan kita orang naik bot. Lepas tu kita orang pergi More. Lepas pergi More dah kat gambar. Nak pergi karaoke. Okay, Mami dia nak pergi karaoke. So kita orang banyaklah plan. Tapi kita tengok apa yang mana sempat. So kita orang akan add on footage tu semua, okay? So tapi sebelum tu apa korang kena buat apa? Like, share and subscribe. Hai, sekarang kita dah sampai kat Pulau Sekati. So kita nak pakai jaket boot. Jaket Life jacket. So kita naik. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hai. So kita nak naik dah sebab kita dah pakai jaket. Suka betul. Sebab diorang berdua first time. This is my first time. Ni pun first time. So dia happy lah. Dia happy gila. So jom kita naik.
dah berbuka. Nampak tak? Nampak tak Balkis dah biasa kerja kan? Aku nampak kat live Bila masa kamu tu nak pening nak masuk je. bukan ada. Macam ni Dik. Jom. 1, 2. Tak buka lagi member. Bagi dia minum dulu. Kita dah dapat main bunga api. Saya tengok semua episod Isai tau. Kita dapat main bunga api guys. Abang tu. Kita dapat main bunga api. Abang tu Tengok ni. pandai tau sebab die hard ni. Die hard fans. Okay, bagi dekat dia, bagi dekat Nanti bagi autograf dia deh. Bagi nombor terus. Gurau. Lenyap. Tolong tak pandai. Gurau. So kita orang nak main bunga api, nak main tak? Okay, makan dulu. So kita orang makan dulu, sebab kita main bunga api. Okay? So sorry, kita orang baru sampai. Tadi kita dah berbuka, kita orang turun boy. Nanti ada footage-footage yang kita orang akan tambah. So sekarang kita orang dekat Three Cheese. So mami dia dah ready. Dia dah kat sini. Dia dah kat sini. So kita dah kat gambar, kita nak pilih-pilih. So korang stay tune, okay? Nanti kita buat timelapse. Kita orang dah dapat kita orang punya gambar. Kita orang punya apa? Say cheese. Sekali dapat album guys hari ni. Aida dapat album sebab dapat free gift kan. Pelanggan setia. So sekarang kita orang nak pergi. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi More pula. Lagi mama nak pergi More sebab kita orang terlampau happy pergi ke atas boat tu sampai kita orang tak makan. Sebab kita tak makan. So kita pergi cari apa yang sedap. Lepas tu lapar betul. So kita orang dah nak keluar Mayang. Nampak tu kat belakang dia sibuk dengan kucing kereta. Kita orang nak pergi keluar dah. Kita nak keluar daripada Mayang dah. So next kita orang nak pergi More. Tengok sekejap gila orang dah tak ada. Betul-betul so kita orang nak pergi More. Nanti kita orang bagi tahu kita orang More kat mana. So bye. Stay tuned. Okay guys, kita orang finally dah sampai. Alhamdulillah kita orang dah sampai ke campus. So dalam kereta lagi nak kemas barang, nak angkat barang. So balik nak mandi, nak rehat, nak cuci makeup, nak tidur. Okay, nak sahur dulu sebab esok kita orang kelas. So kita orang nak kelas. So hari ni basically kita orang seronok. Kita orang okay, seronok gila. Dapat bawa Bal dengan Syah naik first time naik boat. Lepas tu kawan-kawan kita orang semua naik boat. Lepas tu next kita orang terus pergi ke Mayang. Kita berhenti solat. Lepas tu pergi say cheese. Lepas tu
After that kita orang pergi Moreh. Okay, after pergi Moreh, kita orang pergi cari makanan-makanan sikit untuk sahur. Lepas tu beli air. Lepas tu sampai kampus. So macam tu lah hari ni kita orang punya hari-hari. Buat TikTok, takap gambar. Nanti adalah takap gambar footage hari ni. Sumpah seronok. InsyaAllah jika ada rezeki, jika dipanjangkan umur, kita boleh keluar lagi bersama-sama dengan kawan-kawan kita semua. Okay, so basically hari ni tu je yang kita orang buat. So yang tadi kita cerita semua tu. So thank you for watching video. Jangan lupa like, share and subscribe. Jom jumpa next video. Bye.